Assalamualaikum guys, abang yang baik di sini. So hari ni kita akan main sukan berpasangan. Yeah! Hey! No! Loser! Yes! Wow! Kenapa kau tak? Wow! Aku tengah lari ke belakang. Kenapa dia tak ambil? Jadi hari ni kita akan main pelbagai jenis sukan dan kita akan tengok siapa yang jadi juara dalam sukan berpasangan freestyle team. Alright guys, macam biasa jangan lupa like, share, subscribe dan tekan loceng tu. Jom kita tengok pasangan sukan kita. Okey, jadi hari ni aku dipairkan dengan adik kesayangan aku iaitu Kalisha. Hello. Adik kesayangan aku iaitu Kalisha. Buatku tersenyum malu lirik. Abang yang baik. Adik yang baik, kerjasama yang bagus guys. So hari ni kita orang rasa kita orang akan menang sukan berpasangan ni sebab kita orang ada semangat family yang sangat kuat. Yes, kita orang punya main dalam sukan memang kuat lah. Sebab kita orang datang daripada darah daging yang sama. Contoh kalau aku fikir something, dia dah tahu dah. Okey. Okey, contoh Kisha. Abang tengah fikir satu nombor. Nombor berapa? Nombor 5. Betul. Wah, nampak? Jadi saya adalah set boy kami dan hari ini saya dipairkan dengan Dia. Kami rasa kami boleh menang. Kenapa kami boleh menang adalah kerana IQ yang tinggi digabungkan dengan IQ yang tak tinggi boleh jadi tinggi juga. Lain? Boleh menang tak? Boleh kan? sebab saya memang 1 hour later. bolehlah buat main-main. Conclusionnya kita orang boleh menang lah. Conclusionnya kita orang boleh menang lah. Biarlah dia nak cakap apa pun. Dah, jom main. Hai guys, di sini Kau ni apa? Kau tinggal sini ke? kita ada Daffy. Oh, dan di sini kita ada Sabi guys. So kita orang berpasangan hari ni guys. Sebabnya dia dengan Daffy. Pernah habis air mataku bila ku ingat tentang dirimu. Tak boleh lah guys. Jadi kita orang rasa kita orang boleh menang sebab kita orang kuat. Kita orang atletik. Boleh main suka macam-macam. Segala jenis sukan bagi je kita orang boleh menang. Sombong amat. Amo. Menang. Okay, yuk, antara sukan kan dia orang pun dah tahu kita Amor dan Tia mesti power main semua sukan. Semua bagi je lah apa pun. Semua I boleh main. Semua... Ni main badminton ni. Pakai kaki pun boleh lah. Kita bagilah semua sukan pun. Pakai kaki pun boleh. Sombong amat. Pejam mata je macam tu. Korang jangan lupa doakan Amor dan Tia untuk dapat anak untuk menang. Amin. Untuk menang permainan kali ini. Komen kat bawah. Buat TA nombor 1. Okey. Komen. Jom. Sukan pertama yang kita akan main adalah pickleball. Jadi macam mana nak main pickleball ni? Senang sahaja. Pickleball ni main dia macam tenis tapi kira point macam badminton. Dan dia ada line warna merah. Okey. Jadi bola yang terkeluar daripada line merah kotak tu akan dikira out. Siapa yang dapat point ke-15 dahulu akan jadi pemenang. Amor! Menang! Davi! Kita akan membantai. First serve! Ambil! Alah! Aduh, tim Amor ni power pula. You! Yeah!
Yes! Yes! Easy! Easy! Yes! Tiga apa? Satu. Hey! Tiga! Up! Alah! Tak lepas pula! Yes! Allah Akbar! Keluar, keluar! Keluar, keluar! Out! Out! Rel. Yeay! Keluar pula tak perasan. Abang Tia takkan pernah kalah, okey? Masya Allah, laju je bola dia! Yeah! Meanwhile, okay, yuk. 4-3. Fokus. Ha? Gol! 4-sama. Bagi bola. Kita dah kejar. You out. Yes! Guys, Dah. Kau jalan. tak ada cabaran lah tim Amor ni. Yo, fokus. Bola dah senang. Yeah! Yeah! Macam tak apa. Macam main badminton je. 6-4. Hop. Yeah! Hey! No! Loser! Mantap you. Wash! Tengok, Amor dah goyang dah. Tengok, dia dah goyang dah. Bola ni aku akan bagi spin. Sekejap. Bola spin. Biar. Ya. Yeah! Out! Keluar! Out! Keluar! Jangan main je lah. Main je. Bagi je lah apa pun. Takat Semua I ni boleh diorang main. semua. Ni, main badminton ni. Pakai kaki pun boleh lah. a few moments later. You, ini Tukar tempat. Air kita. You tak perlu. You kena lagi flow. Okey, korang rasa kita orang akan menang tak? Harap-harap Amor akan menang. Tukar tempat. Akan. Out. Keluar. Out. Empat belas sama. Dua-dua mata terakhir ni. Lutut dah sakit ni.
Aduh, menyesal pula buat celebrate tadi. Ayo! Yeah! Yeah! Siapa nak lawan Raja Pickleball kat sini? Kita raja bola jeruk, guys. Sukan seterusnya yang kita akan main adalah pool ataupun biliar. Jadi cara nak main pool atau biliar ni senang sahaja. Jadi satu pasangan tu akan pilih diorang masukkan bola penuh ataupun bola belang. Jadi lepas pilih tu diorang kena habiskan bola belang ataupun bola penuh diorang tu. Dan bola terakhir yang diorang kena masukkan adalah bola warna hitam. Siapa yang masukkan bola warna hitam dulu akan jadi pemenang. Faik ni hebat bermain sukan-sukan yang macam ni, tapi hari ni aku akan buktikan yang aku boleh menang. Masuk. Duduk dulu. Lama ni aku jalan. Duduk dulu. Mohon bersabar, ini ujian. Orang ni sebenarnya datang untuk main ke datang untuk tengok ni? Aduh. Aku belang. Kau belang? Jadi yang bola penuh kau. Kacau. Jaga. Tengok, tak masuk. Hari ni aku akan buktikan yang aku boleh menang. Yang aku boleh menang. Yang aku boleh menang. Nice. Come on dia. Kita jauhkan bola ni daripada Faik punya target. Kalau sedap dia masuk, kita jauhkan. Dia dapat. Boleh tembak kat mana je? Dengar. Ni boleh tembak? Tak boleh. Ni. Yang ini. Bola penuh. Kau tembak, bagi dia rapat je. Bagi rapat. Macam mana nak main? Betul. Bagi rapat. Kau belanja lagi ya. Mak, itu nak balik, Mak. Rodak di sini. Ni semua sebab dia belanja. Dah habis dah, tak ada bola dah. Jalan. Satu. Jangan minum. Mantap, Syah. Sip. Come on dia. Purple. Itu je peluang yang kita ada. Pukul kuat je lah. Kau pukul kuat je lah. Mohon bersabar, ini ujian. Pukul je. Aku belum pukul ni, tapi aku cakap dengan korang game ni dah habis. Habis lagi Syah. Meanwhile, nampaknya kita orang kena main untuk tempat jap. ketiga, empat. Tengok ni berapa bola lagi? Korang ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 biji bola lagi. Kita gerak ke sukan yang seterusnya.
Sukan seterusnya yang kita orang akan main adalah badminton. Jadi kita orang akan main badminton berpasangan. Badminton berpasangan ni semua dalam kotak tu adalah masuk kecuali yang luar kotak daripada kotak putih tu. Itu baru out. Jadi pasangan yang dapat ke poin 15 dahulu akan jadi pemenang. Apa ya, Syamil? Oh! Depan. Jangan takut. Okey, you ambil bola dia. Ambil bola. Ambil bola dia. Okey. Yes! Wow! Kenapa kau tak? Wow! Aku tengah lari ke bola. Number 1. Itu adalah satu shot yang baik. Kenapa dia tak ambil? Tak ada komen. Tepi. Out. Diorang dapat 14. Come on. No! Lain kali jangan letak aku satu tim dengan dia dah. Tak mau. Tak nak lagi. Tak jual. Diorang pandai diorang serang lubuk. Sukan terakhir yang kita orang akan main adalah sukan bowling. Jadi sukan bowling ni kita akan main secara berpasangan. Jadi kita akan main satu set. Selepas habis satu set ni kita akan kumpulkan poin setiap pasangan. Pasangan yang paling banyak poin akan jadi pemenang. Takut tu, ya Allah. Weh, strike. Tolong. Aduh, tapi slow lah. Lagi 2 je. Main lagi satu guys. Harap-harap dapat. Alah, tak dapat tu. Masuk longkang. Sekarang tenang aku guys. Strike. Okay, Dafi boleh, Dafi. Sombong amat. Kau nampak tak? Let's go Sebi. Paling slow je. Tiga. Boleh. Lagi sekali guys. Baling slow. Okay, 1, 2, 3. Kasih jalannya. Oi, kena. Baik, boleh. Satu, boleh. Boleh. Try.
Nice. Sekarang kita ketinggalan tau. Bismillahirrahmanirrahim. Seri guys. Strike. Woi, lagi satu je. Sayangnya. Tolong ah. Alah, masuk. Sikit lah. Alright guys, sekarang kita dah masuk frame yang ke-9 Macam kau nampak kat skor atas tu. Macam yang kau nampak kat frame atas, yang tengah leading adalah tim aku dengan Khadisha. So kita tengok frame yang selebih ini, diorang berjaya kejar kita orang atau tak. Jom. Bismillah, tolong aspek, tolonglah. Weh. Malah, lagi satu je. A few moments later. Okey, setelah tengok point, jadi yang menang adalah tim aku dengan Khadisha. Serius lah menang. Betul Khadisha. Tak apa, cuba lagi. Okey. Orang memang tak berbakat sangat pun, terima je hakikat. Tadi kita leading ke tak? Tadi kita leading. Awal-awal je, kita orang late game. Okay? Jadi, selepas kita orang habis main pelbagai jenis sukan hari ni, pasangan yang menjadi juara sukan berpasangan futsal team jatuh kepada Faik dan Khadisha. Alright guys, itu saja untuk video kali ini. Macam biasa, jangan lupa like, share, subscribe dan tekan loceng tu. Kita jumpa lagi next video. Bye-bye.